Hampa. Hampa tahu tak? Ramai usahawan guna Facebook dan Google Ads tapi masih keliru beza remarketing dengan retargeting. Yang lagi parah, ada yang guna istilah yang silap dalam strategi marketing mereka sendiri. Kalau salah guna, iklan hampa mungkin tak efektif langsung. Dan dugaan yang paling besar, duit lesak, sale tak masuk langsung. Mai saya nak share apa itu maksud remarketing dan retargeting. Kalau retargeting maksudnya iklan yang disasarkan kepada orang yang pernah berinteraksi dengan iklan atau website hampa lah kan, tapi tak buat langsung pembelian atau tindakan yang diinginkan. Contohnya kan, orang tu klik iklan produk baju hampa tapi tak beli. Lepas tu dia nampak iklan produk yang sama dekat Facebook ataupun YouTube. Itulah retargeting. Contoh platform yang biasa buat retargeting ni ialah Google Ads, Facebook Ads dan juga IG Ads. Kalau untuk remarketing pula biasanya merujuk kepada email marketing ataupun mesej susulan kepada orang yang dah pernah jadi pelanggan atau dah masuk dalam database hampa. Contohnya, pelanggan pernah beli dengan hampa dan 2 minggu kemudian hampa hantar email promosi khas untuk upsell produk baru. Itulah remarketing. Platform yang biasa buat remarketing ialah email marketing iaitu Mailchimp ataupun Klaviyo, WhatsApp Blast, SMS dan lain-lain. Untuk retargeting dan remarketing, kesalahan yang ramai orang buat yang pertama ialah guna istilah serawak tanpa tahu maksud sebenar. Masa set up kempen tu jadi keliru dan strategi pun tukar langkah. Yang kedua ialah guna retargeting untuk orang yang dah pernah beli. Padahal patutnya guna remarketing untuk upsell ataupun cross sale. Akhirnya pelanggan rasa macam kena spam dan rasa annoyed. Yang ketiga ialah tak guna mana-mana langsung. Padahal dua-dua ni lah strategi murah dan efektif untuk dapatkan semula pelanggan yang dah pernah kenal brand hampa. Kenapa hampa wajib guna dua-dua ni? Okey, mari saya beritahu. Yang pertama ialah retargeting bantu tarik semula pelanggan yang dah tunjuk minat tapi belum buat keputusan. Yang kedua ialah remarketing bantu kekalkan pelanggan sedia ada dan galakkan mereka beli lagi dan lagi dan lagi. Yang ketiga ialah gabungkan dua-dua strategi ni. Tu korang akan dapat jualan yang berulang, pelanggan yang setia, kos marketing yang lebih rendah. Siapa tak nak kan? Nak lah kan? Okey, sekarang hampa dah tahu beza remarketing dan retargeting. Dua ni sangat penting dalam dunia digital marketing. Kalau hampa nak tingkatkan jualan hampa ataupun naikkan bajet iklan, guna remarketing dan retargeting dengan strategi yang betul. Hampa pernah tak guna mana-mana strategi ni? Cuba share pengalaman hampa kat komen.